who are looking to strengthen their financial future in direct selling entrepreneurship. So let's start. Tuan Fairuz boleh mulakan dahulu. Nasihat. Gen Z or younger generation kan, saya ada dua perkara lah yang nak highlight. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan yang ABO semua ni memang ada perkara ni lah. Dipanggil dalam business atau dalam management, dia kena ada tiga perkara: attitude, skill and knowledge. But yang paling penting sekali adalah attitude. Kalau attitude tu out, memang habis lah. Memang tak ke mana lah kita. Dan yang kedua, saya nak sebut juga tahniah sekali lagi kepada MOA. It takes 20 years to build a trust, but it takes 5 minutes to destroy it. Bukan saya yang kata, business tycoon Warren Buffett yang kata. Jadi kita untuk younger generation, cubalah, tapi tuan-tuan dan perempuan mesti ada attitude, skill dan knowledge untuk berjaya dalam apa-apa jua bidang. Thank you. Next,